aku. Hei, Rogi. Badan je besar. Rupanya tak boleh pakai juga. Geram ai. Habis kena kerja dengan robot Zeta. Saiz tak menentukan kekuatan lah, bos. Itulah pasal seterusnya aku buat raksasa kecil dengan harapan boleh bertindak lincah untuk membelasah robot Zeta. Dan aku bekalkan kuasa bukawan lagi. Psycho yang berkuasa hipnosis tengok TV. Comel je raksasa yang ni Nampak nakal macam tu. Bolehlah Psycho ni. Sekali pukau, tak bergerak TV Pop dengan Rex tengok TV. Cis tak guna. Serang. Tapi bila TV tu rosak, hantu terus kuasa hipnosis dia. Apa yang berlaku? Aduh, macam manalah dia orang boleh tahu. Nampak sangat kelemahan dia tu, bos. Saya pun boleh agak. Kau ni, Kang ada ni, Kang. Sorry, bos. Saja gurau. Alah, bos ni. Tak boleh gurau, surau lah. Kau jangan merah. Kau ni masa-masa macam ni lah nak buat kelakar. Ya, cakap pasal masa. Lepas tu aku buat raksasa menggunakan kuasa masa. Mr. Gamma yang berkuasa mengawal masa. Rakyat Zetalia. Hebat juga kuasa raksasa Mr. Gamma ni. Porak-peranda seluruh bandar Zetania dia buatnya. Betul tu. Semua orang jadi suka membuang masa. Korang perasan tak? Raksasa Mojo ni semua main kuasa pukau-pukau je. Nak buat macam mana? Dah cerita Robot Zeta ni dah macam tu. Layan je lah. Ini susah lawan dia ni bila dia guna hikmat putar balik masa tu. Rasa macam terperangkap dalam limbo. Kaget kita dibuatnya. Nasib baiklah Zero Chip banyak bagi kita maklumat tau. Pulang je. Akhirnya, kita berjaya kesan kelemahan dia. Dan tupaskan raksasa tu. Yeah! Dengan tembakan padu Zeta Blaster, hancur binasa lah raksasa hampir tu. Gagal lagi. Aduh, taklah untunglah macam ni. Bos, kenapa buat raksasa ada kelemahan macam tu? Dah kuasa dia kawal masa. Aku letaklah jam kat topi dia. Aku ingatkan robot Zeta tak tahu. Sebab aku sendiri pun tak tahu pasal topi tu. Apa dah? Tu pasal lah raksasa ciptaan bos selalu kantoi. Tak ada guna lah itu. Kau ni buatkan aku teringat seseorang. Suara pun macam dia sama je. Dah lah. Jangan cerita pasal tu. Pasti Tengah lagi bau kari dalam kapal ni tau. Berkat kerjasama kita dan bantuan Zenochip, lagi sekali kita berjaya. Yeay, Robot Zeta tidak semudah itu nak mengalah. Amboi, Bipop. Dah lupa apa jadi lepas tu? Mojo buat raksasa yang boleh pukau kita untuk beranak main gadget pula. Kau lah yang paling banyak main game tau. Asyik menghadap gadget je. Hello, korang pun sama gak? Dahlah korang. Masa tu kita tak sedar yang perkara tu tak elok. Lepas kita kalahkan raksasa Betamax tu, baru kita belajar dari kesilapan kan? Ya, raksasa berikutnya Betamax, raksasa berkuasa gadget. Kamu lagi. Bagus. Lagi keras. Juga kuasa raksasa ni. Dia pukau pun pakai gadget. Biar mereka semua jadi cuai. Sampai tak asuk main gadget. Siap jadi ganas dan di luar kawalan. Ini baru ya.
Lepas jadi besar je, makin bertambah gadget kat badan dia tu. Tak dekat pun susah. Asyik tembak je. Ada dulu kau. Rupanya kelemahan dia kat tanduk. Kita hentak je. Terus gadget dia tak boleh pakai. Itu rosak. Dia tidak boleh aktifkan gadget-gadget di badan. Tewas lagi. Nasib padat. Tak ada yang berhasil. Semua hampir. Apa cara nak kalahkan robot setan ni? Bos, kenapa bos selalu hantar satu je raksasa? Hantarlah dalam 3 ke 4 sekaligus. Bijak sangat idea kau ni. Yelah, bos. Awak tak pernah buat macam tu. Sebab bekalan kuasa ke bilik pembuatan raksasa tu. Boleh buat satu raksasa je dalam satu masa. Lagi pun tak boleh lebih-lebih. Kenapa pula, bos? Nak buat macam mana? Dah cerita robot setan ni macam gitu. Layan je lah. Okey, kita ke raksasa seterusnya pula. Kali ni aku buat raksasa yang berkuasa membuli. Cabi! Kuasa Cabi ni aku cukup suka. Dia akan membuli warga Zetania dan robot setan sekali. Bila kena buli, baru ada orang hilang semangat nak berlawan. Dahsyat raksasa tu. Teruk kita kena buli. Siap kena bom lagi. Macam adik-adik dia bully kita. Cheese. Aisyah, man. Macam mana nak buat ni, Kuat juga raksasa ni. Bagus tak? Tapi, kita cuba cara nak lemahkan raksasa ni. Tunjukkan keyakinan. Sebab ubat kalau suka membuli ni, senang aja. Kita rotan dia. Tu dia pembaris panjang Cikgu Disiplin. Kalau kena tu, insaf weh. Terus jadi budak baik. Apa cerita ni, bos? Siap kena rotan lagi? Tak gempak lah. Hilang something, jadi kucing. Macam mana dia orang boleh tahu pasal rotan tu? Itulah. Aku ingatkan dah tak ada kelemahan dah. Ini mesti Xenochip yang bagi idea dan cari kelemahan raksasa aku ni. Kalau tak ada Xenochip, belum tentu kita boleh menang.